Dia bukan raja, bukan pahlawan. Dia hanyalah seorang hamba hitam. Tapi suaranya membuatkan Rasulullah berkata, "Aku dengar tapak kakimu di syurga." Di padang pasir Mekah yang panas dan keras, lahirlah seorang lelaki berkulit hitam yang kelak menjadi salah satu jiwa paling mulia dalam sejarah Islam. Namanya Bilal bin Rabah. Beliau bukan dari keluarga ternama, bukan dari kaum bangsawan, bukan juga dari kabilah yang dihormati. Bilal hanyalah seorang hamba milik seorang pemimpin Quraisy yang terkenal zalim, Umayyah bin Khalaf. Namun daripada seorang hamba yang tiada apa-apa inilah Allah memilih untuk meninggikannya sampai ke puncak kemuliaan. Ketika cahaya Islam mula menyinari Mekah, Bilal antara yang pertama mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada sesiapa yang memujuk, tiada yang memberinya harta atau ganjaran. Hanya kerana kata-kata Rasulullah yang lembut dan kalimah tauhid yang menyentuh hatinya, Bilal memilih untuk beriman. Dan pilihan itu membuat seluruh hidupnya berubah. Umayyah mengamuk. Setiap hari Bilal ditarik ke tengah padang pasir. Kulitnya yang hitam dibakar matahari. Di atas dadanya diletakkan batu besar hingga tulangnya hampir patah. Penyiksaan itu dilakukan bukan sekali, tetapi berulang-ulang. Sehingga lelaki yang paling kuat sekalipun tidak akan mampu bertahan. Tetapi Bilal tetap teguh. Hanya satu kalimah keluar dari bibirnya. Ahad, Ahad. Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Setiap kali diseksa, suaranya tidak semakin lemah, malah semakin lantang. Seakan-akan bukan jasadnya yang berbicara, tetapi hati yang telah dibasuh iman. Akhirnya, berita penyiksaan Bilal sampai ke telinga Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bergegas datang dan membeli Bilal daripada Umayyah dengan harga yang sangat mahal. Abu Bakar tidak membeli hamba. Abu Bakar membeli seorang mukmin yang memegang syurga dalam hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi Bilal. Dalam banyak peristiwa, baginda memuliakannya. Bahkan pada suatu malam, Nabi tersenyum dan berkata, "Wahai Bilal, aku terdengar suara tapak kakimu di syurga. Apa amalannya?" Bilal hanya menjawab dengan rendah hati, "Aku tidak pernah berwudu kecuali aku solat sunat 2 rakaat." Sederhana, tetapi ikhlas, bersih, dan penuh cinta kepada Allah. Apabila umat Islam berhijrah ke Madinah dan masjid pertama dibina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Bilal kerana suaranya yang merdu dan lantang sesuai untuk mengumandangkan azan. Di saat itu, sejarah Islam berubah selamanya. Bilal naik ke tempat tinggi dan melaungkan azan pertama dalam Islam. Suaranya menggema di seluruh Madinah, lembut tetapi tegas, kuat tetapi penuh iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, hati Bilal remuk seperti tidak mampu lagi berdetak. Pada hari pertama baginda tiada, Bilal cuba melaungkan azan seperti biasa. Suara Bilal pecah. Air matanya jatuh. Satu Madinah menangis bersama suaranya. Bilal tidak mampu meneruskan azan. Sejak hari itu, beliau berhenti. Azannya yang pernah menggoncang hati seluruh Madinah terdiam. Bilal kemudian berhijrah ke Syam, menyertai jihad, dan di sanalah beliau menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, bila kita mendengar azan berkumandang di seluruh dunia, di masjid, surau, sekolah, radio, bahkan di telefon kita, ketahuilah, itu semua bermula daripada seorang hamba berkulit hitam yang disiksa. Tetapi hatinya lebih putih dari sinar subuh. Bilal bin Rabah bukan bangsawan, bukan kaya, bukan orang kuat. Tetapi Allah mengangkatnya dengan satu perkara, iman yang tidak tunduk pada manusia, hanya tunduk kepada Allah.